Siapa sebenarnya paling dapat manfaat dari simpanan emas? Jom kita tengok sama-sama. Okey. Apa yang saya suka ialah pendekatan dia ni tak pukul rata. Dia akui emas bukan penyelesaian ajaib, tapi sangat berkesan untuk situasi-situasi tertentu. Mari kita mulakan dengan golongan pertama yang dia sebut. Okey, golongan pertama ni rasanya ramai boleh relate kot. Sumber ni cakap pasal orang yang dah kerja bertahun-tahun, gaji pun dah naik mungkin, tapi simpanan asas pun tak ada. Duit simpanan tu selalu sangat bocor. Entah ke manalah perginya kan? Macam masalah disiplin sikit lah ni. Betul tu. Penulis nampak ini macam isu tabiat. Jadi untuk golongan ni, dia cadangkan akaun emas GAP tu. Kiranya ini macam satu cara lah nak menabung secara automatik, sikit-sikit beli emas. Oh, macam tu. Logiknya, bila dah jadi emas, tak adalah semudah duit tunai nak bocor kan? Kalau betul-betul perlukan duit, emas tu boleh dijual atau pajak. Kena ada usaha sikit lah. Ya, kena ada langkah tambahan. Tak macam keluarkan dari ATM terus. Jadi ini bantu bentuk disiplin simpan aset fizikal. Menarik pendekatan tu. Okey, kita beralih ke golongan kedua pula. Yang ni lain sikit. Mereka ni jenis yang rajin menabung. Simpanan ASB atau tabung haji tu mungkin dah banyak dah. Nampak macam dah bagus kan? Tapi, artikel ni timbulkan satu isu. Inflasi dan juga kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Jadi, walaupun nombor dalam akaun tu nampak naik, kuasa beli kita tu mungkin sebenarnya dah kurang. Benda ni ramai terlepas pandang agaknya. Tepat sekali. Fokus kat sini ialah kuasa beli. Penulis cadangkan untuk simpanan jangka panjang, maksudnya lebih 2 tahun, mungkin lebih baik tukar kepada emas. Sebab emas ni cenderung ikut inflasi. Jadi dia boleh bantu kekalkan nilai simpanan tu. Okey, tapi bukan semualah kan? Tak semua. Penulis ni praktikal juga. Dana kecemasan, dia cadang dalam 3 bulan gaji. Dengan duit untuk belanja jangka pendek, elok lagi simpan dalam ASB atau TH sebab senang nak cairkan. Yang menarik tu, dia ada petik kata Tuan Azizi Ali, dulu pilih ASB, sekarang pilih emas. Macam satu penegasan lah. Pandangan pakar pun boleh berubah ikut zaman. Itu statement tu. Okey, golongan ketiga. Yang ni, terus terang saya agak terkejut sikit. Orang kaya raya tapi tak ada simpanan emas. Penulis guna analogi macam kapal Titanic tak ada lifeboat. Kenapa sampai macam tu sekali perumpamaan dia? Bukan orang kaya dah cukup selamat ke dengan aset dia? Analogi tu memang sengaja lah tu nak bagi impact. Penulis nak tekankan pasal risiko yang kita tak jangka. Bukan sekadar risiko bisnes jatuh ke, bankrupt ke, tapi benda macam aset kena beku sebab siasatan amla. Oh, akta pencegahan pengubahan wang haram tu? Ya, dan dia kongsi pengalaman sendiri. Aset dia pernah kena beku. Walaupun akhirnya tak ada apa-apa, pengalaman tu cukup menakutkanlah. Dalam situasi macam tu, aset lain mungkin susah nak akses. Jadi emas fizikal yang ada kat tangan tu, dia jadi macam insurans kekayaan. Macam lifeboat lah bila kapal besar ada masalah. Jadi, ia macam pelan kontingensi tahap lain lah ni ya? Bukan sekadar diversifikasi biasa? Betul. Lebih kepada persediaan untuk senario yang mungkin tak pernah terfikir pun. Jadi apa cadangan praktikal penulis untuk golongan ni sediakan lifeboat emas dorang? Penulis cadangkan tukar sebahagian aset kepada emas fizikal. Ada disebut pasal saranan Tuan Azizi Ali mungkin dalam 10% aset. Tapi penulis sendiri bagi cadangan lagi spesifik dan agak menarik ni. Simpan sekurang-kurangnya 1 kilogram emas untuk setiap keluarga. Wah, 1 kilogram? Spesifik betul? Ya, jumlah 1 kg tu macam menunjukkan betapa pentingnya emas fizikal ni pada pandangan dia. Sebagai persediaan nyata masa kecemasan. Bukan sekadar nombor dalam portfolio. Intinya, buat persediaan ni masa keadaan masih baik, masih senang. Jangan tunggu dah terdesak. Baik, jelas mesejnya. Jadi, kalau kita nak rumuskan dari sumber ni kan, emas ni macam alat penting untuk 3 kumpulan spesifik. 1, yang susah nak simpan duit tunai sebab selalu bocor. 2, yang nak lindungi simpanan jangka panjang dari inflasi. Dan 3, golongan kaya yang perlukan insurans atau lifeboat untuk kekayaan diorang dari risiko tak terduga. Nasihat utamanya bersedia masa senang. Macam tu kan? Tepat sekali. Dan ini bawa kita kepada satu persoalan takhirlah untuk anda semua fikirkan. Berdasarkan apa yang kita bincangkan ni kan, cuba kita nilai balik strategi simpanan kita sendiri. Adakah ia dah cukup bersedia hadapi risiko-risiko yang mungkin kita tak nampak?
Dan adakah kapal kewangan peribadi kita tu dah ada lifeboat yang sesuai? Tak kisahlah dalam bentuk emas macam dicadangkan ni atau persediaan lain. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.